So kalau kita tengok penjualan kabel di pasaran ni, dia tahun lepas menjelang tengah tahun dia meningkat. Dia meningkat dengan mendadak. Tahun lepas kita ada 72 kes, dan puncaknya dalam bulan Julai dan Ogos. Jadi dalam bulan Julai dan Ogos tu kita dah melancarkan banyak um, step-step barulah di mana kita cuba mengekang kejadian pencurian kabel. Antara langkah-langkah yang kita ambil adalah tempat-tempat hotspot tu kita dah taruh permanent polis bantuan. Kita juga telah meningkatkan pencegahan, langkah-langkah pencegahan seperti kita taruh barbed wire, kita taruh lampu lighting. Kita juga ambil pasukan anjing untuk membantu kita mengesan, dan kita juga mengadakan rondaan berkala waktu malam di kawasan-kawasan hotspot. Jadi hasil daripada langkah-langkah tersebut, kita nampak penurunan kecurangan kabel tu towards the end of the year. Antara tempat-tempat yang menjadi sasaran utama ialah waktu itu ialah mereka masuk melalui kita punya viaduct, melalui viaduct kita. Jadi kita melakukan banyak langkah seperti memastikan bahawa viaduct itu dikunci, memasang dawai-dawai pencegahan. Kita juga membawa anjing-anjing rondaan di dalam viaduct dan sebagainya. Jadi bila kita tengok towards the end of the year, ada penurunan yang ketara meningkat daripada kes-kes pencurian kabel tu. Malangnya bulan Januari ni kita tengok ada peningkatan semula. Dan bila kita tengok peningkatan tu, obviously modus operandi dia telah berubah. Mereka telah mula naik di bahagian-bahagian yang sukar dikawal. Antaranya ialah kita ada juga jajaran kereta api kita yang bersebelahan dengan highway. Ya, jadi dia akan naik ikut highway, dan jajaran-jajaran tu agak susah untuk kita perketatkan sebab nak taruh barbed wire semua susah, sebab dia melibatkan aset, bukan saja aset kita, bersebelahan dengan aset-aset lain, dan mungkin membahayakan pengguna jalan raya kalau berlaku kemalangan. Ada juga kejadian-kejadian di mana mereka juga highway di atas, jajaran kereta api di bawah, dia turun daripada highway, ataupun jajaran kita di atas, highway di bawah, dia naik, dia panjat waktu-waktu. Dia orang juga cuba naik melalui billboard, ada yang paling ketara sepanjang Jalan Semantan, ada banyak billboard. Dan kalau kita tengok kes-kes tahun ni 3-4 kalilah dia dah naik ke billboard. So, antara langkah baru yang kita buat ialah kita juga melalukan rondaan di sebelah atas trek. Sekarang ni kita juga meronda di bahagian atas trek. Ya, waktu-waktu selepas waktu operasi kita meronda di atas dengan harapan kalau mereka di atas, mereka akan spend at least 2-3 jam lah untuk mencuri kabel tu, dan chances untuk kita jumpa tu lebih senang lah, ataupun lebih tinggi lah. So itu antara langkah-langkah yang kita lakukan.